Match grouping terakhir untuk kelayakan Piala Asia 2027 sepatutnya menjadi match penentu siapa yang akan layak ke Piala Asia 2027, tapi akhirnya jadi match pelengkap jadual je lepas kes 7 player revolusi tu. Harapan besar lah untuk tengok Malaysia menang, untuk selamatkanlah sikit maruah bola sepak Malaysia daripada dicarik-carik sekarang ni. Tapi harapan tak kesampaian. Obviously player-player ni demotivate, main macam tak ada jiwa. Diorang beraksi di bawah prestasi sebenar. Entah apa dibuatnya, training sampai ke Bangkok, ingatkan bolehlah release tension ke apa, rupanya main benyai juga. Peter Kelamovski terapkan formasi 3-5-2 menentang Vietnam yang main dengan formasi 4-5-2. Malaysia kekal dengan DNA, fokus menyerang di bahagian flank, menyerang dengan satu pasukan, ramaikan player di bahagian attacking dan bertahan pun dalam satu pasukan, dalam satu unit. Tapi Malaysia kerap sangat hilang bola, terutamanya bila sampai dekat attacking third, crossing ke laut, finishing pula tumpul. Malaysia bolos seawal minit ke-6, mungkin belum settle down, tak cukup fokus lagi time tu. 8 player Malaysia dekat defense line gagal halang Kapten Vietnam, Do Duy Man, yang tanduk skor gol tu. Walaupun gameplay Malaysia tak sepadu bila ada 7 player revolusi tu, tapi time ni rasa confident lagi yang Malaysia boleh comeback. Ball possession pun still okay lagi, tak adalah Vietnam sampai total control ball possession membuatkan Malaysia main defensif. Malaysia masih lagi pegang bola dan mampu lagi juga buat attacking. Time half time, tak tahulah kalau ada lagi orang yang bagi kata-kata semangat dekat dressing room. Dah masuk second half, Peter Kelamovski tak buat sebarang pertukaran lagi. Masih lagi bagi peluang kepada player-player yang nampak macam tak function, tak memberikan sumbangan sangat dan kerap buat mistake, still lagi beraksi. End up, Malaysia bolos lagi 2 gol time second half ni. Bolos 2 gol ni pula berpunca daripada Malaysia hilang bola dekat area midfield. So Vietnam attack Malaysia di saat defense Malaysia kurang bersedia, sebab sepatutnya Malaysia dalam transition attacking time ni. Dua-dua gol dijaringkan oleh Rafaelson Nguyen Xuan Son, player naturalisasi Vietnam yang berhajat sangat nak balas dendam ke Malaysia. Dah kena 3 gol lah time second half di saat gameplay Malaysia tengah barai, main dekat away pula. Memang payahlah sikit nak comeback. Dengan scoreline macam ni, dengar pula Atras Vietnam main pancaragam lagu Shalala in the Morning, lagi pedih. Dah kena 3 biji, barulah Peter Kelamovski buat pertukaran player. Hendrik Dos Santos, Daniel Ting, Safawi dimasukkan. Hiduplah sikit attacking Malaysia. Dion Kuz sampai dikerah naik turun, dialah player defense, dialah player attacking. Lepas tu dapatlah skor gol sagu hati menerusi penalti Hendrik Dos Santos. End up, match tamat dengan keputusan 3-1. Secara tak rasminya, inilah kekalahan pertama Harimau Malaya di era Peter Kelamovski. Secara rasminya, Vietnam layak ke Piala Asia 2027 selaku juara grouping dengan 18 poin. Rekod bersih dengan 6 kemenangan. Malaysia berada di kedudukan kedua grouping dengan 9 poin lepas 3 kalah dan 3 menang. Kalau rekod tak rasminya, sepatutnya Malaysia lah yang akan leading grouping dengan 15 poin. Walaupun poin akan sama dengan Vietnam, tapi Malaysia ada advantage berdasarkan rules perbezaan jaringan dalam match head to head Malaysia dan Vietnam. Tapi itu cerita kalau lah. Sekarang ni kita move on je lah. Okay, bye bye.